Assalamualaikum, salam Jumaat. Alhamdulillah, qiyamul lail malam ni bersama dengan anak-anak asrama kasih sayang dan majlis khatam 30 juzuk Al-Quran. Syukur kepada Allah Subhanahu taala. Allah bagi peluang pada kita lagi untuk sama-sama berkongsi rezeki untuk anak-anak di sini membesar, mengadakan majlis-majlis ilmu, majlis-majlis agama, majlis umpamanya. Insya-Allah mudah-mudahan setiap ibadah yang dikerjakan lelaki maupun yang perempuan, anak-anak di asrama kasih sayang ni, Allahu akbar, mengalir jariahnya untuk tuan-puan, ahli keluarga, zurat keturunan, ibu ayah mertua, juga arwah-arwah di kalangan keluarga. Dan insya-Allah mudah-mudahan tuan-puan dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik dan dipermudahkan segala urusan. Juga para arwah berada di taman-taman syurga Allah Subhanahu taala mendapat nikmat yang telah Allah janjikan. Amin. Dan alhamdulillah, saya suka nak kongsi perkembangan terkini ubah suai asrama kami. Di sini sampai hujung sana kita akan pecah dinding untuk pembinaan asrama. Dan inilah batu-batu yang tuan-tuan tengok di sini kan, yang dah kita pecah dinding, kita buat turun dah alhamdulillah. Dan di dinding yang kita pecah ni kita akan tampal, cat, dan shielding kita akan turunkan, shielding yang rosak kita gantikan, kita akan buat sting dia. Lantai kita akan letak mozaik. Dan insya-Allah proses ubah suai ni berperingkat-peringkat, mengikut perkongsian daripada sahabat-sahabat juga, maka adalah sikit sebanyak perubahan demi perubahan. Terima kasih pada tuan-puan yang sudi berkongsi rezeki, membeli produk-produk jualan kami ataupun beri sumbangan seikhlasnya. Alhamdulillah, di penempatan kami ni yang boleh kongsikan video ni, tolonglah kongsi pada sahabat-sahabat kita yang lainnya. Dan begitulah macam mana di musala yang tuan-puan tengok di sini, pelbagai ibadah amalan yang dikerjakan anak-anak di sini. Begitu juga mudah-mudahan pendapatan yang dibina Allah gantikan pada tuan-puan yang membantu mahligai yang indah di syurga nanti. Amin ya rabbal alamin.